Bila sebut kampung, pasti kita akan terbayang ada hutan, kebun, bukit, bukau, ada sungai, ada sawah, gelap malam dan lain-lain. Kini, ianya benar-benar wujud dan aku lalui semua itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di Skami Pro Channel. Apa khabar sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Paparan video kali ini di mana aku dan ahli keluarga isteriku akan melakukan kerja-kerja gotong royong membersihkan semak samun yang menjadi ancaman kepada anak pokok kelapa sawit yang baru ditanam. Ini merupakan laluan pintu masuk kedua ke kebun sawit milik keluarga isteriku yang terletak di atas bukit. Dari atas bukit kita boleh lihat dan alam semula jadi, bukit bukau, hutan yang menghijau dan kicauan burung serta unggas rimba. Kerja-kerja gotong royong seperti ini merupakan perkara biasa dan menjadi amalan dalam keluarga kami. Bagi aku adalah seorang penghijrah dan perantau. Dari Johor Bahru ke Hulu Terengganu ke kampung isteriku adalah suatu yang tidak pernah aku fikirkan pada awalnya. Kini aku beralih angin dari hiruk pikuk bandar dan kini berhijrah ke kampung isteriku di Hulu Terengganu. Dari bandar ke kampung, banyak perkara yang berubah dan perlu perubahan. Perubahan yang terjadi dengan begitu drastik sekali. Cara hidup yang agak berbeza. Kini aku dah jadi orang kampung, hidup pun cara kampung. Kerja-kerja kampung seperti ini merupakan sesuatu yang tak pernah aku lakukan sewaktu di bandar. Walaupun agak kikuk, namun ianya memberi satu ilmu dan pendedahan bagi aku bahawa inilah kerja-kerja yang dilakukan oleh orang kampung. Bila sebut kampung, pasti kita akan terbayang ada hutan, kebun, bukit, bukau, ada sungai, ada sawah, gelap malam dan lain-lain. Kini, ianya benar-benar wujud dan aku lalui semua itu. Orang-orang kampung memang hebat-hebat belaka. Mereka rajin berkebun. Kalau tak rajin, nanti tak makan. Begitulah. Malang tidak berbau, sedang aku asyik menebas, aku diserang lebah di bahagian muka. Kemungkinan tempat aku menebas itu terdapat sarang lebah. Nasib baik di atas kelopak mata dan sedikit membengkak. Alhamdulillah, keadaan terkawal. Terdapat 40 minit kesakitan pun hilang. Alhamdulillah. Walaupun aku orang bandar, tetapi banyak perkara yang dapat aku belajar mengenai berbagai hal seperti kehidupan di kampung. Apa namanya? Bukan hutan Dipanggil apa ni ya? Bubur lambuk ni. Tak, ni akar dia panggil apa ni? Apa dia panggil akar? Ha? Pokok miding. Akar pokok miding. Jadi ni akar pokok miding. Panjang ni. Kegunaan dia boleh ikat tiang pagar. Buat pagar. Ikat pagar. Buat ikat pagar. Ni pokok akar miding ni. Pokok akar miding. Yang kita buat Buat bubur lambuk. bubur lambuk tu, miding. Tapi akar dia tak boleh jumpa pula jadi gini, besar gini. Biasa nampak atas je macam ni. Keluar julu kan. Ni akar dia. Ni akar dia. Akar pokok miding. Jadi panjang ni. Untuk info, dia punya akar ni boleh dibuat mengikat tiang pagar. Ni banyak kelebihan lah.
Keadaan dan suasana sebegini memang seronok. Lepas menebas, rehat, makan dan minum bersama-sama. Bertukar-tukar makanan sambil bergelak ketawa. Hilang rasa penat buat seketika. Dalam kehijauan kebun dan hutan serta bukit bukau yang menjadi saksi bahawa kekuatan ikatan kekeluargaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah padam. Semoga penghijrahan ini memberi banyak erti dalam kehidupanku. Dugaan dan cabaran adalah suatu permainan biasa dalam kehidupan yang perlu ditempuh demi meneruskan kehidupan. Okey sahabat, itu saja perkongsian video buat kali ini. Semoga ianya bermanfaat buat semua dan juga terhibur dengan paparan video kali ini. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini. Dan kita jumpa lagi di episod video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.